Okey kan, hari ni aku nak share sikit dengan korang untuk LC-V8 macam mana nak turun fork. Untuk cover set ni, untuk V8 kalau korang buka memang senang. Dia 2 skru je. Bawah ni satu, korang boleh tolak dia ke depan, dia akan cabut. Okey, untuk turun fork macam biasa, skru special mesti nak pakai. Kalau zaman dulu tebuk korek fork sikit. Okay, untuk skru special korang kena jet sikit. Korang buka skru fork ni dua, belah sini biar dulu, biar dia tergantung. Ok, lepas tu kalau korang nak masuk skru special, korang kena turun fork ni, batang fork ni kena turun ke bawah dulu. Dia macam ni, okay? Macam ni guys. Dia batang fork ni kena turun sampai bawah. Lepas tu kita, kalau tak cukup, kita tarik, kita tolak sikit supaya dia ke bawah. Lepas tu supaya skru fork ni dia boleh masuk. Kalau macam ni dia tak boleh masuk, dia sangkut. Okey, kita tarik sikit. Kita tarik dia ke bawah. Lepas tu kita tolak. Lepas tu kita kunci macam biasa je. Kunci. Untuk skru fork ni korang kena masuk skru dulu jangan adjust fork dulu. Masuk skru dulu. Dah masuk skru, kita tolak dia. Okey, kita dah tolak dia naik atas. Lepas tu kita turun jet dulu. Turun jet dulu. Okey, skru bawah memang tak ada, kita dah buka. So kita tolak je. Lagi kita tekan. Tekan macam tu je. Lagi kita dah buat sebelah, kita buat cara yang sama juga. Okey kan? Dapat? Kalau dapat boleh share, komen-komen. Dia senang, jangan susah. Okey. Assalamualaikum.